Aku pelik lah dengan si ceplos-ceplos ni. Pentak suk. Tak penat ke korang? Tak penat ke? Pagi, petang, siang, malam nak cuci tahi sinon tu. Yang sinon tu tak habis-habis menyepin aja. Yang korang ni duduk kat bawah ni lap tahi dia kan. Tak kira lah. Tak kira lah fakta tak fakta, kebenaran tak kebenaran, bukti tak bukti, tepek lah tadai, bagilah bukti satu lori sekalipun. Dah salah pun kata betul. Itulah kata esok-esok kalau orang tu cakap apa, babi tu halal makan, kalau dia berak dia kata tu tahi aku tu halal makan, korang ni punyalah benak sia-sia je Allah ni dah jadikan kita sebaik-baik kejadian. Tak ada cacat celah, tahu tak? Bagikan akal suruh guna, bukan simpan, bukan letak dalam frame, bukan buat perhiasan. Guna akal tu sebaik mungkin. Fikir dengan waras, bezakan yang mana betul, yang mana salah, yang mana hak, yang mana batil. Ini dah bodoh jadi manusia. Bila mana kita kritik papa dia, siap. Merentan lah bagi petang siang malam. Dah aku nak tanya kau, yang kau sibuk sangat dengan parti tu kenapa? Yang kau sibuk sangat dengan parti tu kenapa? Aku nak tanya, Malaysia ni dipimpin oleh kepimpinan PAS kau? Perdana Menteri Malaysia ni Tuan Guru Haji Hadi kau? Yang kau duduk meratip PAS. Lepas tu aku nak tanya, apa kaitan PAS dengan aku? Tak ada kena-mengena. Aku ni tak terikat dengan mana-mana parti. Kau tahu tak? Aku ni sebagai rakyat memang perlu mengkritik kerajaan hari ni supaya membuat pembaharuan dan penambahbaikan, bukannya menambah kebangangan. Kau tahu tak? Asyik-asyik formula apa? Formula temberang. Kesian korang ni pagi, petang, siang, malam cucilah tahi orang tu. Kau dapat apa? Orang dapat sarang, kau dapat sarang 100 juga. Bukan kau dapat 10,000. Diesel naik, engkau pun terpalit sama. Minyak arun 95 daripada 300 liter jadi 200 liter. Engkau pun hadap benda yang sama. Engkau pun kena keluar cari makan juga. Mana datang ni duduk dalam rumah berdebu, rezeki jatuh daripada langit. Tak ada. Tak ada, sama je. Kau kena keluar juga cari rezeki, cari makan. Tak cari rezeki, tak cari makan, mampus ke bulu tak makan. Itu pun tak boleh fikir ke? Ini dah sikit-sikit parti orang, nampak sangat korang koyak, goyang dengan parti tu. Sebab tak sup, terlalu tak sup. Kenapa yang kau mengagung-agungkan sangat satu susuk tubuh manusia? Dia tu manusia biasa macam kita juga. Bukan maksum yang tak lari daripada buat dosa. Cuba korang renung betul-betul apa yang berlaku hari ni. Kenapa berpuluh-puluh tahun Sinon ni terlungkup, terlentang atas jalan raya, tapi dia tak jadi Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab Allah tak berkehendak. Allah tak nak tunjuk lagi siapa dia. And now Allah berkehendak dia jadi Perdana Menteri. Kifarah tengah menanti dia. Apa yang berlaku hari ni, kifarah ke atas dia dengan apa yang keluar daripada mulut dia. Apa yang dia buat, kan? Sebelum ni kau tak kira lah krisis ke, pergolakan ke, perang ke, tak kira lah apa sekalipun. Tak pernah lagi dia minta kita sebagai rakyat ni untuk memahami kerajaan hari tu. Tak pernah pun. Apa yang dia buat? Membodohkan, membangangkan kepimpinan terdahulu. Apa orang buat semua tak betul. Apa orang buat semua tak elok. Dia je elok, kan? Naik minyak 20 sen, terlentang, terlungkup atas jalan raya. Satu keluarga mengecam kepimpinan terdahulu. Buat posting di media sosial. Kerajaan zalim, kerajaan tak ada hati perut, kan? Kenapa minyak naik? Sebab kau tak reti mentadbir negara. Sebab kau tak reti jaga Malaysia. Sebab engkau tak layak jadi Perdana Menteri. Ya, itu kifarah atas kau. Sekarang Allah bagi kau lalui situasi yang sama bila mana kau jadi Perdana Menteri. Kau lalui fasa yang sama. Apa yang berlaku? Balik air, kan? Apa yang berlaku dekat kepimpinan-kepimpinan terdahulu, engkau lalui fasa yang sama. Tapi kenapa?
Bila kena dekat kau, kau minta rakyat untuk memahami situasi, memahami keadaan kau, memahami keadaan krisis. Kenapa? Kenapa dulu kau tak cakap benda yang sama? Sekarang Allah nak tunjuk siapa engkau. Allah nak beritahu dekat dunia siapa satu susuk tubuh manusia yang bernama AI. Sekarang kita dah nampak. Dulu Allah tak berkehendak, sekarang Allah dah berkehendak. Allah tu maha adil. Kau lalui fasa yang sama, kau duduk di tempat orang lain duduk, sama je. Tapi kau boleh handle, kau boleh faham, kau boleh uruskan. Tak, sama je. Sebab kau juga manusia biasa. Bila mana Tuan Guru Haji Hadi minta rakyat untuk memahami situasi, untuk memahami engkau. Sebab apa? Ini isu global, krisis. Tapi pentaksuk-pentaksuk engkau cakap apa? Patutlah cakap. Mana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi? Bapak borit, anak rintik. Samalah macam kau. Terlahirnya pemimpin bangang daripada penyokong tolol. Tak kira lah rakyat biasa ni yang mengkritik kerajaan hari ni, siaplah walaun pas apa punya bajang jadi manusia. Aku ni rakyat biasa, memang aku kena kritik lah kerajaan hari ni. Sama dengan papa kau dulu waktu dia jadi pembangang. Sama kerja dia jugalah, pagi, petang, siang, malam terlungkup, terlentang atas jalan raya, kritik kerajaan dulu juga. Sama lah, apa yang dia buat aku buat, baik semula.